Ini kubur. Berhenti dulu tak nak? Tak apa. Nak tengok dia tak apa tak? Jalan je. Kenal dulu tak apa. Pusing-pusing. Tak. Tengok dah dulu. Oh, jangan ke bandara nak. Ni berapa orang? 5 lapis je kan? Yang 5 ni. Ya, ini tu lah 5 lapis. Kubur. Kubur ni Selamin tu saya. Dia tak ada batu nisan ke? Apa tu tanda tu? Enggak ada tanda dulu semua. Oh, jadi letak je. Buat juga pembuasan dia. Mau masuk nak? Karya bakti pembersihan Masuk dulu kuburan massal. Nak masuk tak? Boleh je nak masuk sekejap. Ini mungkin waktu pulang nanti dah buru-buru Masuk dulu dah sampai. Dekat tanah yang ada rumput ni? Ya, semua Oh. semua yang ada. Yang ada pagar kan? Ya. Yang ada pagar tu sampai sini ni. Dia langsung tak ada tanda apalah, kan? Tandanya itulah batasnya. Batas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kubur mangsa tsunami dikatakan oleh yang bawa Zul tadi tu, taksi tu, dia kata kat sini kuburnya ada dalam 5 ataupun 6 lapis mayat. Contohnya disusun mayat, lepas tu dia letak kain putih, lepas tu Zul tak pasti kain putih apa, tapi dilapik, lepas tu ditimbuni tanah, lepas tu disusun mayat lagi sehingga 5 atau 6. Kuburan massal. Massal tu maknanya ramai lah. Korban gempa dan tsunami 26 Disember 2004. Di makam inilah sebanyak 46.718 korban jiwa dikebumikan. JL Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Desa Siron, KEC, Ingin Jaya, KAB, Aceh Besar. Monumen tsunami kuburan massal Siron. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kenapa bisa jadi kesulitannya? Karena kan ada tanah umum kurang. Dari sini Zul nak tunjuk dari sini kan nampak yang apa tu, yang rumput tu, dari hujung sana tempat Zul tunjuk sampai sini. Ini tanda nisan lah. Tanda nisan ni sebab ramai sangat dia tak buat satu-satu lah, dia tak ada tanda. Lepas tu semua ni yang Zul tunjuk ni sampai hujung-hujung sana, sampai hujung sana semua tu ialah kubur. Anda memasuki kawasan pemakaman